Saya di sekolah rendah, kalau pasal pembelajaran pendidikan sekolah rendah Jepun, saya lebih terapkan benda-benda nilai murni tau. Hmm. Banyak berbanding yang mata pelajaran, silibus ke apa. Dia lebih, sekolah dia lebih basuh pinggan sendiri, mencuci tandas, benda-benda gitu. Beza pendidikan. Taraf pendidikan awal tu pun dah berbeza. Sebab tu saya daripada budak sekolah rendah pun dah dapat dah kesedaran pasal kebersihan ni lah. Benda ni cik. Sebenarnya benda tu basic lah sebenarnya. Kalau kecil ke apa. Patutnya memang selepas order tu basuh lah. Maknanya kalau Basuh mu tak cuci pun kan. Mu kena cuci juga dirimu. Maknanya patutnya. tu Bela-bela lah. tu apa salahnya Boleh apa macam mu. salahnya ni kan? Terus. Tu Terus cuci rata, hok cuci. mecik tu. Hok mecik tu ke apa lah. Benda tu basic lah. Maknanya berat lah. Ni bukan kelas kedua dah bagi awak. Benda Ni ni baru kelas kelas ketiga, keempat. ketiga.